Ramai yang tanya Aiman, kenapa Aiman pakai Alora Pants ni? Sebenarnya, masa mula-mula dulu, Aiman pakai bukan sebab nak ikut trend pun, tapi sebab Aiman ada masalah sciatica pain, keradangan dekat bahagian urat punggung yang sangat-sangat sakit. Sampai doktor pernah cakap kalau makin teruk mungkin kena operate. Masa tu memang risau sebab nak duduk pun sakit, nak jalan pun susah. Tapi Aiman cuba ikhtiar dengan Alora Pants ni. Aiman pakai secara konsisten selama 3 bulan. Alhamdulillah, perlahan-lahan sakit tu makin kurang. Dan sekarang Aiman boleh hidup macam orang lain semula. Boleh berjalan, boleh duduk, buat kerja macam biasa. Yang Aiman paling suka, kain dia tak panas, antibakteria, tahan lama dan boleh pakai setiap hari tanpa rasa rimas. Kalau fikir balik, handphone pun kita sanggup beli beribu-ribu sebab nak guna bertahun-tahun kan. Tapi Alora Pants ni bila pakai bagi kesan pada kesihatan badan kita sendiri, itu lebih jauh berbaloi daripada handphone yang kita beli beribu-ribu itu. Alhamdulillah, Aiman jumpa jalan ikhtiar ni dan sebab tu sampai hari ni Aiman masih pakai Alora Pants ni. Korang boleh tengok, hari ni pun Aiman pakai. Inilah Alora Pants. Bye.